Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, qiraat doa. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum al-yaum? Bil khair, alhamdulillah. Hal antum musta'idun lid-durusi? Naam. Musta'idun lid-darsi? Naam. Semangat tak nak belajar hari ni? Semangat. Okey. Mumtaz. Unzuru ila Unzuru ila hataini surataini. Maza tushahiduna fi surah al-ula? Apa yang awak nampak? Bersih, nafis, nazifun, mumtaz, jamilun, mumtaz, wasi'un. Wa maza tushahiduna fi suratan saniyah? Ghairu nafis. Naam. Wasakun. Ma makna wasakun? Kotor. Ahsantum. Ayu bataini tufaddiluna? Mana rumah yang awak suka? Wahid, suratan al-ula. Naam. Gambar yang pertama, betul? Limaza? Kenapa? Jamilah, bersih, selesa, betul? Ahsantum. Mumtaz. Al-yaum sanata'allamu wahdah jadidah. Hayya nuhafizu ala nazafati sakan. Maratan ukhra. Ulang balik. Apa maksud dia? Ma makna? Mari menjaga kebersihan rumah ataupun tempat tinggal. Okey, tempat tinggal awak bersih tak? Rumah awak bersih tak? Bersih. Okay, siapa yang selalu bersih kan? Ya, bukan ibu awak. Tapi awak pagi kat sekolah, kat asrama, siapa yang pergi kat rumah? Okey. Ba'da zalik istami'u jaidan ila nutqi. Awak semua dengar dengan baik apa yang ustaz cakap. Summa radadu warai. Awak ulang semula. Boleh? Apa yang ustaz cakap? Mufradat al-ula. Ihtiraqatun. Maratan ukhra. Ulang semula. Ma makna ihtiraqatun? Kebakaran. Mumtaz. Pada zalik jarun. Ma makna jarun? Jiran. Ahsanta. Jiran. Ahsanti. Okey, jiran. Kalau perempuan apa? Jaratun. Mumtaz. Kalau jamak? Jamak. Jiranun. Jiranun jamak. Fi jamak jiranun. Ba'da zalik yuhriku. Maratan ukhra. Ma makna yuhriku? Membakar. Ba'da zalik yazra'u. Menanam.
Mumtaz. Okey, maratan ura. Mumtaz. Okey, ba'da zalik. Majari. Majari. Ma makna? Longkang. Nawamisu. Maratan ukhra. Maratan ukhra. Ma makna? Nyamuk. Pernah nampak nyamuk? Pernah? Okey. Ba'da zalik. Ya sahu. Ma makna ya sahu? Menasihati. Memberi nasihat. Betul, bagus. Kartunatun. Okey, tengok. Syakli wa imla'i. Kartunatun. Apa makna? Kotak. Kotak. Tahu kotak? Kotak. Okey. Yaki. Apa makna yaki? Ha? Mencegah. Mumtaz. Akhir. Nazifatu. Maratan ukhra. Maratan ukhra. Ma makna? Bersih ataupun kebersihan. Bersih boleh, kebersihan pun boleh. Okey, sekarang Ustaz dah nampak dah. Awak dah boleh hafal tak? Apa yang awak baca tadi? InsyaAllah. Dah boleh nampak dah. Baris dia kat mana? Ejaan dia macam mana? Okey, Ustaz bagi seminit. Awak tengok balik. Tengok semula. Imla wa syakli. Okey. Naam. Baik. Al-an sana'mal ma'azamili. Ustaz nak awak buat. Ustaz nak awak bekerja dengan rakan-rakan awak. Ijlisu ma'a majmu'ah. Dalam kumpulan. Hazihi waraka amal. Ini adalah lembaran kerja untuk awak buat. Okey, dulu. Fiha kalimatun khati'ah. Maksudnya, dekat depan ni nanti ada perkataan-perkataan yang salah. Okey, sekarang Ustaz nak semua tutup buku. Tutup buku teks, letak depan, kumpul. Duduk. Kan tutup buku teks. Tutup buku teks. Jangan menipu, tutup buku teks. Okey, dah tutup buku teks. Fiha kalimatun khati'ah. Sahihun kalimah. Ustaz nak awak betulkan semula kalimah dia. Fahim tum? Fahim tum? Fahimna. Baik. Okey. Unzur ila surah. Imla wa syakli. Eja dan betulkan ejaan dan baris dia. Letak baris. Dan eja, imla. Jangan buka buku. Okey, boleh bincang. Nak baris,
Nah, ejaan yang betul. Kat sini, imla maksudnya eja. Syakli au syakal. Bariskan dia. Faham? Fahim tum? Fahim tum? Fahim dah. Sorihun kalimah. Summa uktubuha kitabah soriha. Tulis perkataan dia yang betul dalam lembaran kerja tu. Okay. Ini adalah kalimah yang salah. Tengok. Kalimah yang salah. Khati'ah. Ni awak betulkan dia. Soriha. Uktubuha soriha kalimah. Betulkan kalimah yang betul. Tuliskan kalimah yang betul. Lakum khamsi daqa'iq. Awak ada 5 minit saja. Bermula dari sekarang. Ustaz akan suruh seorang-seorang tulis. Okay, Ustaz akan pilih mana-mana pelajar yang kena tulis jawapan 1, 2, 3 dan 4, 5. Siapa buat nombor 1, siapa buat nombor 2? Macam dia boleh buat yang tu dulu baru yang salah? Oh ya. Okay. Jangan tengok buku Hal tatahaju ila musa'adah. Awak nak pertolongan ke? Minta tolong kawan-kawan awak. Ya, perkataan ni. Ada belah ni nak bagi. Baris. Ini yang salah. Ini yang betul buat baris. Sekali ejaan yang betul. Majari. Longkang. Ya. Nawamisu. Yansahu yaki kartunat majari. Mumtaz. Majari kartunat
Eh. خلاص خلصتم خلاص خلاص Nafi. Ah, tak ada buku Nafi. Saya tak ada buku. longkang. Longkang apa? Fil lughatil Arabiyyah. Longkang. La adri. La adri, awak tak tahu. Tapi tadi kita dah belajar. Di depan tu bila surah majazi di kitab maja Baik. Ma yurid ayaktub. Jawab ila sabura. Siapa nak jawab? Tulis kat bawah putih. Mufradat al-ula. Mufradat al-ula. Muizzah. Muizzah, jawab. Longkang fi lughatil Arabiyyah. Sabar. Majari. Naam? Naam. Mumtaz. Ada bukan? Mufradat Saniyah. Sudah. Aisyah. Aisyah Fakihah. Okey. Mufradat Saniyah. Kotak. Fil lughatil Arabiyyah. Kasha. Ijlis. Kartunatun. Naam. Mumtaz. InsyaAllah. Mana? Dia angkat tu tadi. Dia sebelum ni dia angkat dah. Okey. Tambah. Okey, awak nombor 4. Mufradat Arabiyyah. Arba'ah. Akif. Homs. Jap. Yaki. Naam. Mumtaz. Ahsanti.
Mufradat arba'ah. Menasihati. Yansahu. Naam? La. Naam. Mumtaz. Aira. Nak terus bagi. Nawamisu. Naam, nyamuk. Nawamisu. Nyamuk. Ma makna nawamisu? Nyamuk. Mumtaz. Okey, Idris. Qabla an nanhiya ad-darsa hayya nuraji'u al-mufradat fi uktub ila sabra. Ustaz nak awak tulis perkataan dalam papan putih ni, dalam kumpulan awak. Ustaz akan bagi gambar as-surah. Unzur ila as-surah, ba'da zalik uktub ila sabra. Ustaz nak lain Ustaz. Biasa. Ada. Ada marker tak? Ada marker? Ada dakwat ya? Ada dakwat tak? Tak ada marker. Baik. Mufradat al-ula. Ma hadha? Atau ma hazihi? Awak bagi jawapan dekat kawan awak apa? Ustaz nak jawapan yang betul. Angkat. Turun. Mana? Berapa? Apa? Okay, Ustaz nak buat grup ah. Majmu'ah ula, majmu'ah saniyah, salisah, arba'ah, khamisah. Ba'da zalik mufradat saniyah fi as-surah ma hadha? Ha? Baik. Dah. Sabar. Wahid, isnani. Ibra.
Yazra'u bermakna menanam. Yazra'u. Akhir surah. Gambar last gambar terakhir gambar terakhir. Soalan terakhir. Wahid, Isnani, Ibda. Okey. Pemenang dia adalah Majmu'ah Tsaniyah. Okey, fahimtum? Fahimna. Ala al-yaum ad-darsi. Apa yang belajar hari ni faham? Faham. Baik. Maza ta'alamna al-yaum? Apa yang kita belajar hari ni? Hayya nuhafizu ala nazafatis sakan. Kita belajar untuk menjaga kebersihan di rumah, tempat tinggal. Tetapi kita wajib menjaga kebersihan di rumah saja ke? Tak. Selain itu di mana lagi? Madrasah, bait, tempat tinggal, masjid. Mumtaz. Apa nilai yang awak dapat hari ni? Pernah dengar tak? Nazafatil minal iman. Bermakna nazafatil minal iman, nazafatil minal iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Betul tak iman? Betul. Yajibu alaina an, kita perlulah menjaga Kasyah. Yajibu alaina an, yajibu alaina an, kita perlulah menjaga. Nahafizu ala nazafati buyutina wa madrasatina. Di rumah kita ataupun di sekolah kita. Baik, syukran lakum al-yaum. Ila liqa fi darsi qadim. Kita jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiam. Syukran. شكرا لك ربي